Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in wassalatu wassalam Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati lagi dikasihi Fadil Ustaz Ahmad Usam bin Datuk Mursyid Diraja Syekh Badruddin, yang diraikan ahli panel jemputan pada malam ini yang berbahagia Fadil Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz, pengurusi Pusat Pendidikan Al-Barakah dan pelakon filem yang terkenal di abad ini, dan drama yang terbaru bersama dengan Amira Osman. Saya seorang yang boleh kata aku tu, orang lain tak boleh. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi, insyaAllah suara dia akan sampai ke Perlis. Dan moderator kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Mak Isa Abdul Rahman, seluruh tenaga pengajar Mahat Tahfiz, seluruh tenaga pengajar Maktab Pengajian Islam Kok Diang, dan seluruh warga kerja, kaum keluarga Datuk Mursyid Diraja yang hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, warga pondok, muslimin dan juga muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita didatangkan dengan majlis ilmu dan mudah-mudahan insya-Allah memberikan manfaat dan natijah yang baik. Dan sebelum moderator akan umumkan beberapa perkara yang sangat penting pada malam ini, saya umumkan dulu Ustaz Mak Isa umum tu bagi hint ya. Jadi satgi ni hak rasmi tu Ustaz Mak Isa bagi tahu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kalau tuan-tuan tengok hujan, bila hujan ada beberapa tempat dalam surau kita ni bocor. Jadi tuan-tuan boleh faham lah pakai gelak tu makna kita faham. Jadi insya-Allah akan disampaikan ke tangan tuan-tuan oleh anak-anak kita nanti, insya-Allah ada beberapa helaian yang sangat penting. Pertamanya untuk wakaf pembaikan surau ini, dan yang kedua sudah semestinya untuk tabung pendidikan dan juga tabung kebajikan yang sangat-sangat diperlukan oleh Yayasan Ar-Riyadah dan juga pihak surau ini. Jadi tuan-tuan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya nak menyerahkan majlis ini kepada Ustaz Mak Isa Abdul Rahman. Dan sebelum kita teruskan dengan pembukaan Ustaz Mak Isa, jadi sama-samalah kita membuka pertemuan pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik, dipersilakan Ustaz Mak Isa Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim, amma ba'du. Saya muliakan bahagia tuan pengerusi majlis yang dihormati, lagi yang dikasihi Datuk Mursyid Diraja, Datuk Paduka Syekh Badruddin Haji Ahmad, mantan mufti Negeri Kedah Darul Aman, yang berbahagia lagi yang dihormati kedua-dua orang ahli panel untuk forum perdana bersempena dengan sambutan Mal Hijrah 1447 yang akan datang dalam 3 hari lagi. Di sebelah kanan saya yang berbahagia Ustaz Haji Abdullah Khairi, yang merupakan sosok yang selalu kita dengar suara dan juga kita tengok muka dia di banner dan sebagainya, dan ada dalam TikTok. Dia berlakon tak? Tak berlakon. Kita tak berani nak berlakon. Tapi kalau dengan Mira, saya pun suka berlakon.
Yang berbahagia Datuk Muhammad Kazim Haji Alias yang merupakan seorang penceramah yang tersohor dan juga seorang motivator yang sangat bagus dalam soal agama ni. Selalu di TV dan juga suara beliau selalu di Kedah FM. Dia selang-seli dalam sentuhan doha. Yang saya hormati seluruh jawatankuasa sambutan Forum Perdana Ehwal Islam sempena Ma'al Hijrah pada malam ini. Yang saya muliakan Ustaz Muhammad Usam bin Datuk Syekh Badaruddin dan juga seluruh jawatankuasa sambutan dan guru-guru, para pendidik yang turut ada bersama-sama. Dan saya difahamkan ada sahabat-sahabat daripada Baling dan Kuala Nerang, daripada Kuala Nerang main satu bah. Kita alu-alukanlah kehadiran mereka. Saya hormati lagi kasihi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang berada bersama-sama kita pada malam ini untuk kita ikuti Forum Perdana Ehwal Islam yang berkaitan dengan Ma'al Hijrah, yang tajuk dia pun menarik, iaitu hampa tunggu apa lagi. Gitu tajuk dia. Elok kalau Forum Perdana ni disiarkan dalam TV3. Hampa tunggu apa lagi? Hati syok tu, Forum Perdana hak jenis macam tu syok. Pasal apa? Bombastik dia punya tajuk dia. Bombastik ni makna apa saya tak tahu. Nak cikgu tahu. Cikgu dah tadi. Dia bombastik tajuk dia. Dia ada attraction, dia ada kaitan, dia ada tarikan yang sangat besar. Tapi sebenarnya ini adalah merupakan sesuatu yang menyentuh perasaan dan naluri kita bila bermulanya tahun baru 1447 sebenarnya. Apa yang kita harapkan bahawa tahun 1446 ni Allah Ta'ala lunaskan semua permintaan kita. Yang sesuai untuk kita Allah Ta'ala bagi, dan Allah Ta'ala bagi pahala besar untuk kita. Sementara kita nak menutup tirai 1446 ni dengan Forum Perdana ni, kita harapkan supaya semua amalan yang kita buat sepanjang tahun 1446 ni Tuhan terima dengan pahala bukan hak biasa-biasa lah, harapnya dengan ganjaran pahala yang luar biasa insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim muslimat yang dihormati sekalian, sebenarnya yang duk berceloteh itu pasal duk tunggu Datuk. Tak boleh, tunggulah, tak apa. Kami okey je, kami dua okey je. Untuk membuka tirai perbincangan dalam Forum Perdana Ehwal Islam, saya buka perbincangan ini. Saya nak ajukan soalan kepada yang bahagia Ustaz Allah Khairi tentang tajuk kita hampa tunggu apa lagi ni. Peluang ada, jangan ditunggu. Ada peluang, rebut peluang. Lepas peluang, cari peluang. Jadi nak rebut peluang ni, apa yang sebenarnya yang kita nak rebut ni Ustaz bila bertemu dengan 1447 Hijriah ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi pengerusi pada forum kita, yang berbahagia Ustaz Usam sebagai tuan rumah, Ustaz Mat Isa Abdul Rahman moderator malam ni, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim, panel yang sama dengan saya, yang berbahagia Ayahanda Datuk Badaruddin, ahli jawatan kuasa Yayasan Al-Riyadah. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Lama saya tak main sini ni, rasa 5 tahun dah. Tuan-tuan kenal lagi saya ke? Kau tak kenal dah kan? Tuan-tuan, saya nak ambil satu hadis Nabi aja. Kita bagi kat Datuk kan. Iqtanim qamsan qabla qamsin. Rebutlah 5 sebelum datang 5. Peluang 5 ni tuan-tuan cukup dah untuk mukadimah ni. Syababaka qabla al-haramik. Muda kamu sebelum tua. Peluang muda ni tuan-tuan nak buat apa, buatlah. Saya 57 lah.
Tak mudah dah. 2 hari lepas kawan saya mati seorang, nama Arifin Osman. Saya sama dengan Ustaz Mat Isa, kami sama. Cuma bini yang tak sama. Apa gelap apa betul? Muda kuatlah. Saya nak tanyalah, kalau muda tak pernah baca Quran, agak-agak tua baca. Muda masih duk ada gigi lagi kan. Walaqad khalaqnal insa, boleh sebut lagi. Bila dah tua, walaqad khalaqna. Muda tak baca, gigi tak ada. Entah nak baca lagi kah? Bohong lah, tak baca. Muda tak pernah main masjid, agak-agak pencin main tak? Main 2 minggu lah, saya tahu. Ramai orang pencin, 2 minggu lah. Lepas tu dia cemuh lah. Masa muda, sebab tu kata Sufyan, kata Ibrahim An-Naqai, dia kata apa? Idza wada'a ar-rajulu 40 sanah. Apabila Allah letakkan seorang tu umurnya 40 tahun. Ala khuluqin, di atas perangai yang sama. Masa muda, Quran tak mau baca, semayang pun tak, masjid tak mai, mengaji pun tak mau. Lam yataghayyar anhu hatta al-maut. Allah tak akan ubah perangai itu sampai mati. Saya nak tanyalah, siapa yang umur 40 ke bawah? Ni geng muda lah, cuba angkat tangan. Angkat tengok. 40 ke bawah. Ustaz 50 ke atas. 40 ke bawah. Ni geng muda kan? Haram tak ramai tak mai. Geng ni geng saya. Tak lagi 40-50. 40-50. 40-50. Okey, ni umur saya. Umur kami lah 50. 50-60. Angkat tengok. Oi, nak mati dah. Oi. Tu pun hamba tak mai lagi. Tak tahu lah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kawan saya bulan 2 nama Yaakob Ramli, tuan-tuan. Dia sekolah rendah khari. Dia menang sekolah rendah ni, masuk pertandingan sampai peringkat kebangsaan. Dia menang. Sekolah menengah khari. SPM tak pandai, 2D lah. Yang lain semua EA. Tak pandai. Tapi oleh kerana dia pandai Quran, pandai tajwid, dia duduk mengajak di rumah. Dia jadi imam di masjid Lahak Tabut. Pagi Jumaat dia jadi imam baca surah Jadah. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, sujud. Sujud-sujud, orang duk tunggu panggung, tak panggung-panggung, mati tengah sujud. Muda dia dengan Quran, mati dia dengan Quran. Tuan-tuan, muda nak buat apa? Mudalah. Kalau muda mai masjid, langkah laju, mai umur 60, hampa tahu lah. Nak main sakit lutut dah. Tak larat dah, bohong ya. Sementara muda ambil lah peluang ni, tuan-tuan. Nak buat apa? Muda. Tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan nak zikir, muda. Ni kami ni daripada muda. Saya dengan Ustaz Kazim, kami satu. Saya dulu anak murid pada Ustaz Kazim. Kuliah mana saya ikut, saya fanatik, tuan-tuan. Masa tu dia pakai serban lah. Lepas dia tukar kepiah, aku lari. Melawak, Ustaz melawak. Deraka. Kami ni tambah umur lebih kurang lah. Boleh melawak, tuan. Sampai saya offer anak saya ke anak dia. Sampai nak jadi Tok Bisan. Tapi dia belagak, tuan-tuan, tak mau. Dia nak anak saya menikah dengan dia, tak mau, tuan-tuan. Tak melawak, tuan. Kami dulu muda, tuan-tuan. Hidup ni masjid ya. Boleh kekal lah, harap-harap sampai mati lah kan. Kan, harap-harap mati dalam masjid lah. Kawan saya 11 orang meninggal dah. 11 orang dah. Bangun pagi, kalau boleh sembahyang subuh tu rasa syukur dah. Syukur sangat-sangat dah. Sebab boleh hidup ni. Ada kawan dah tak ada dah. Tu pun kawan-kawan kami banyak penyakit. Darah tinggi, kencing manis, semua dah. Dia bertanya, Ustaz tak ada, baru ni perjumpaan. Saya Alhamdulillah tak ada. Tahu saya apa? Tak pernah cek. Kalau cek, tahu ada penyakit. Takut, tuan-tuan.
muda sebelum tua, peluang ni cari peluang. Dulu saya engineer, I am an engineer. Tanya ada Ustaz Datuk Kazim, saya engineer tuan. Kalaulah masa muda tu saya tak ambil peluang belajar agama, saya takkan jadi ustaz sekarang. I'm graduated in electrical engineering. Electrical tuan-tuan, 9 years in one of the private sector. I'm an engineer. Cakap orang putih sikit. Nampak tak lekeh sangat kan? Nampak tak lekeh. Tapi kalau cakap orang putih nampak lagi bodoh apa tak? Umur 26 tuan-tuan, ayah saya pegang tangan. Hang boleh baca tak kitab Arab ni? Ayah satu guru pondok, Tak Harun. Hang boleh baca kitab Arab ni? Tak boleh baca. Kalau tak boleh baca, aku bakar semua kitab ni. Ayah jangan bakar. Kalau hang tak mau aku bakar, hang pergi mengaji bahasa Arab. Tuan-tuan bayang umur 26, nikah umur 20. Lepas graduate tu terus nikah. Umur 20. Umur 26 anak 3. Nak ngaji bahasa Arab apa? Mana tahu apa? Saya pergi pasar malam, pegang, ada orang jual buku kan, dia tengok Lughatul Arabiyyah li Ibtidaiyah. Bahasa Arab untuk sekolah rendah. Ambil balik apa? We can speak English if we have a vocabulary, isn't it? Semua hangguk macam tak faham. Kita boleh cakap orang putih kalau ada perkataan. Tapi kalau tak ada perkataan nak cakap macam mana kan? Jadi saya hafal lah. Hafal roksun kepala, sya'run rambut, ainun mata, hafal. Esok cari pula Lughatul Arabiyyah Lisanawiyah, sekolah menengah. Ni sejarah saya. Akhirnya sekolah menengah tu dia detail sikit lah. Dia sakhfun shilling, misbahun lampu, mirwahatun kipas kan, jidarun dinding, amun tiang kan, nafizatun tingkap, babun pintu, bukan monyet, pintu, babun pintu. Babun kan, amat albab kan. Jadi saya hafal, bila hafal dalam masa 3 bulan lah. Cerita tuan-tuan, ni muda. Ayah, macam mana nak tulis bahasa Arab nak cakap ni? Dia tak hamai, tiap hari aku ajak hang kawaid bahasa Arab. Ajak. Sampai macam mana nak ana uridu an adhhaba ila dukkan. Dia sampai tulis macam tu. Fi dukkan kathirul insan kan. Ana urid an ashtari afawakih. Jadi boleh cakap Arab. Fusahah. Akhirnya boleh cakap, boleh tulis, boleh i'rab. I'rab ni kira okey lah kan Ustaz. Kalau boleh i'rab ni orang baca alhamdulillah ya rab. Kenapa alhamdu? Tak alhamdi, tak alhamda. Jadi boleh kita boleh baca kitab Arab. Bila boleh, saya kata ayah nak ambil 4 senawi. 4 bulan 4 senawi. Umur 26 anak 3 orang. Hang boleh ke? Pergi daftar sekolah DNW. Sekolah Datuk Tun Abdullah Badawi. Daftar tu pinjam baju sekolah adik kan. Jadi saya pelajar tumpang duduk belakang kali lah. Selalunya hak tumpang tu game belakang. Game tumpang tu mana tumpang. Dia nak balik awal kan. Duduk belakang. Ni pengawas masuk. Ni cik waris tak boleh tunggu dalam kelas. Ni bilik peperiksaan. Dia tengok dengan jambang misal. Saya kata saya bukan waris, saya pun nak periksa juga. Dia kata saya, tua-tua periksa ke? Saya jangan dicabar tuan-tuan. Saya kalau cabar, aku akan lawan cabaran. Sebab tu adik ni bagi cabaran kat kamu adik. Muda ni guna cari peluang sungguh-sungguh. Akhirnya dapat keputusan 20 subjek, saya dapat Jahid Jiddan. Pertama Mumtaz, yang kedua Jahid Jiddan, yang ketiga Jahid, yang keempat Makbul. Pangkat 4 Makbul lah. Saya bawa keputusan tu, dapat keputusan. Ayo, awak seronok kan? Ayo, Jahid Jiddan, pangkat 2. Dia tahan hebat, 4 bulan Jahid Jiddan. Aku 7 tahun Makbul. Alhamdulillah, umur 26, anak 3 orang, tuan-tuan duk lari. Saya pi ambil diploma bahasa Arab di Institut Ilmu Islam Abim. Mengaji lagi. Lepas dapat diploma, saya sambung ijazah dalam pendidikan Islam. Dia minor dia counselling. Jadi saya ada ijazah pendidikan Islam dengan counselling. Saya sambung pula master dalam counselling. Kemudian PhD dalam psikologi. Tengok, daripada muda ni. Jangan orang kata, alah Ustaz Allah aku mengaji oi. Bukan tak mengaji. Ada orang kata, alah Ustaz instant. Oi, tak instant no. Lah 57 lah. Daripada 26 tu. Woi! Aku ramai. Ustaz jantung, tak maaf Ustaz. Ustaz saya baru ni ceramah dekat Pantai Remeh, Perak. Tedrekah macam tu, ada seorang makcik latah, dia bangun. Ustaz, bodoh. Kena bodoh, Ustaz. Makcik tu latah. Lepas tu pula dia duduk depan pula, dia lena, berdengkur pula. Saya pun cerakah kali lagi. Dia bangun, Ustaz, babi.
Kena babi balik awal. Tamam. Itulah Ustaz Abdullah Khairi. Abang, cari muda sampai tua, tak mampu dah. Ingatan korang dah. Ni sahabat kami ni, tahu dah Ustaz Aslin? 60% saja tuan-tuan sekarang ni. Baca Quran tak boleh sambung. Dia terlupa. Dia kena stroke. Tak boleh sambung dah. Tapi apa yang dia hafal dulu dia ingatlah. Nak baca, kita selalu bacakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ustaz sambung, tak boleh sambung. Dia tahu ustaz ni ayah hang duk baca selalu ni hadis ni. Ali atas aku lupa 60% dah. Tuan-tuan, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit. Ni nampak saya sihat ni, darah tinggi ada, kencing manis apa dah. Nampak buah ser baru ni ustaz kena pergi operate ustaz, buah ser buang panjang ni, buah ser. Saya bukan boleh kalau nak terberak, tak boleh kemut tuan-tuan. Ni kalau saya duduk pura ni nak terberak, aku belah, tak boleh. Dah mak hanu merapu. Tu pun nampak hebat. Hai tuan-tuan. Al-mar'u ma'aman ahabbat. Seseorang dengan apa yang dia suka. Saya hidup saya dengan kuliah 26 umur saya. Lah 57. Takkan Tuhan nak mati tempat tak elok kot no. Takkan kot ustaz sepenuh masa dengan ni. Takkan Tuhan nak ambil tak elok kot. Tuhan yang adil tuan-tuan. Sihat sebelum sakit, ambil peluang. Ni kita semua sihat ni boleh main lah. Peluang yang ada. Tuan-tuan nak tunggu bila lagi? Tuan-tuan. Lagi apa? Lapang sebelum sesak. Tuan-tuan kata aku tak lapang. Jangan duk bohong. PJ duk tunggu nombor. Lapang. Saya tak jumpa pun ada seorang pegang buah tasbih. Tak ada. Kot lah Nabi tunggu tu kan. La ilaha illallah. Tak ada saya tengok. Seorang pun yang tunggu JPJ tu nak dapat nombor tu giliran dia. Kot seorang nak baca Quran pun tak. Sedangkan tuan-tuan tengok ni dalam telefon ni ada satu namanya Tartil. Tartil ni tuan-tuan download. Tuan-tuan baca saja dia boleh sebut ayat apa, surah apa, tafsir semua cukup Tartil. Tekan aja. Tak boleh baca. Ada duduk JPJ. Alah saya sibuk Ustaz. Jangan duk bohong. Duduk dalam kereta. Punya lapang bawa. Haram kau nak zikir pun tak. Betul tak? Lapang banyak. Ni makcik-makcik duk masak. Kau nak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada. Kita lapang banyak Tapi kita duk rasa aku sibuk. Bohong lah. Jangan duk bohong lah. Banyak lapang. Lapang kita sebelum kita sibuk. Lagi apa? Kaya kita sebelum miskin. Tuan-tuan ada duit tak? Ada, jangan duk bohong lah. Orang ditera ni, saya tak pernah jumpa lagi rumah satu bilik lah. Dari lalu ni, paling kurang 3 bilik. Tuan-tuan ada duit, Mekah tak Nabi. Saya pernah jumpa seorang. Tak boleh no? Power 14 minit. 5 minit, 20 minit. Sebab kita ada 2 round je, betul habis. Saya jumpa ada seorang bos, orang kaya. Ni, ceramah-ceramah, tanya dia. Pak Long kaya. Pak Long berapa kali pergi umrah? Saya tak pernah pergi Ustaz. Haji lagi lah. Loh, Pak Long punya kaya, backhoe punya banyak, lori, tak pernah pergi lah. Belum sampai seru dia kata. Bila belum sampai, tak boleh kata apa. Ni saya seru. Dah Ustaz, belum sampai hidayah. Nak kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, Allah bagi hidayah. Saya kata tak apa. 2 minggu saya nak bertolak pergi Mekah, dia naik motor Harley Davidson. Sampai dengan topi Jerman tu. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Pasal apa? Belum. Ni saya nak pergi umrah dengan Ustaz. 2 minggu orang ajak itu tak mau pergi. 2 minggu mana boleh, visa dah settle lah. Ni tiket dah dapat. Mana boleh belum? Orang nak pergi dengan dia tak mau bawa pula. Pening tuan-tuan. Lah macam ni tak apa. Saya pergi dulu, Pak Long saya urus kemudian. Nanti turun kat Jeddah saya pergi ambil. Sampai kat Jeddah dia pakai ihram, saya pergi ambil dengan jemaah saya. Sampai dekat hotel nama Khurtabah, saya ingat lagi, dah hancur ah. Sampai saya jemaah tak payah naik lah. Kita terus pergi lah, tawaf. Boleh? Okey, yang lelaki ittiba. Buka, bau kanan buka. Pak Long tadi tak mau buka. Saya tanya pasal apa? Ustaz, saya tak mau pergi umrah ni, tak mau pergi haji. Saya takut. Ustaz ni duk abang. Kalau pergi dosa banyak tak nampak Kaabah, sesat lah apa. Saya takut Ustaz.
Pak Long buat apa? Saya kepala gangster, Ustaz. Apa orang tak buat, saya buat. Apa orang tak buat, saya buat. Cerita gangster macam mana? Dia buka lengan tangan. Tengok lengan ni tatu skorpion. Kalau jengking tu dia. Merekod tu. Cerita Pak Long. Itulah Ustaz. Buka buat tak tahu tu dah. Bila dia buka jalan, semua pakat tengok. Tahu dia gangster mana. Sampai depan Kaabah. Kan? Serta jamaah duduk. Dia tunduk kepala rapat. Dia takut tak nampak. Serta jamaah angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Menangislah. Doa pada Allah. Pak Long ni tak mau angkat. Saya tengok tak angkat. Saya pergi, Pak Long, angkat Pak Long. Tengok Kaabah. Dia pun angkat. Angkat. Ustaz nampak! Bila nampak air mata keluar. Siapa pernah tengok Kaabah duduk depan mata tak menangis bohong. Masa ada tuan-tuan sihat, tuan-tuan ambillah guna kesempatan tuan-tuan. Masa lapang duduk depan Allah, duduk depan atas jadah, menangislah tuan-tuan. Sampai masa tuan-tuan tak akan menangis dah. Orang menangis pada tuan-tuan. Dia tengok Kaabah. Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Saya Pak Long minta ke Allah. Lupa Ustaz, lupa. Excited tuan-tuan. Dia bangun jom tawaf. Habis tawaf apa semua. Saya duduk dekat makam Ibrahim. Pak Long doa. Bahasa Arab tak erti. Melayu Melayu pun tak tahu. Sebutlah apa pun. Ya Allah. Aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Ampun dosa aku, saya amin. Ya Allah, aku pernah bunuh orang ni. Dia pernah bunuh. Ampun dosa saya, amin. Aku pernah bully orang ni, pukul orang ni. Saya dengar, tahu dia punya dosa. Kira apa yang dia sebut tu, memang tak mampu kita dengar. Saya tak Pak Long, ambil tu kepala gangster. Jom kita pergi sa'i. Habis sa'i tahlul, jom kita pergi ni, apa multazam. Pak Long boleh? Boleh Ustaz, boleh. Tu yang nak pinggang Ustaz ni. Sampai multazam ramai orang. Duk beratok setengah jam tak boleh masuk. Sejam tak boleh lagi. Ustaz, bagi saya Ustaz, dia nak tumbuh kat depan tu. Kita sabar Pak Long, sekejap lagi kita sampai. Pala gangster, astaghfirullahalazim, lupa Ustaz. Akhirnya bila sampai, saya tolak, pipi dia kena Kaabah, dada dia kena, dia angkat tangan. Allah, menangis dia. Nabi kata, ya beku menangislah. Fa illam tabku fataba, aku tak boleh paksa air mata yang mengalir secara paksa. Padam api neraka. Tuan-tuan ada masa lapang tapi tak ambil kesempatan. Menangis dah. Saya kata, Pak Long, minta pada Allah ampun dosa. Dia, ya Allah, ampun dosa aku. Menangis dah. Habis dia senyap. Saya kata, Pak Long, minta lah ampun dosa mak ayah. Ampun, lupa Ustaz. Mak ayah. Lepas tu senyap pula. Saya kata, Pak Long, minta lah murah rezeki. Lupa Ustaz, ya Allah, murah rezeki. Senyap. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Saya tarik dia kesat air mata. Pak Long, macam mana? Saya umur 55 lah Ustaz. Saya tak pernah teriak lah hidup. Saya kata, Masya Allah, 55 tak pernah teriak. Dah Ustaz. Tapi hari ni saya teriak Ustaz. Saya kata kat dia, hidayah milik Allah. Rupanya balik, hidayah sungguh pusing 180. Balik berubah pakai serban. Pakai jubah. Saya nak baca khutbah, duduk sebelah dia. Tengok. Pak Long, balik umrah Alhamdulillah. Hidayah milik Allah Ustaz. Hidayah macam mana? Rupanya dia doa di Mekah nak buang tatu. Dia selok ni, merah menyala ni. Tengok nampak merah ni. Terkeluar ni. Saya kata, Pak Long buat macam mana? Rupanya balik, dia pasang setrika. Dia pasang setrika bagi panas tu, dia ambil setrika tu dia letak. Dia letak, dia angkat kulit lekat kat setrika. Saya tengok Pak Long sanggup buat macam ni. Dia sebut dua perkataan, saya menangis. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Kita ada peluang tuan-tuan untuk bertaubat, tak mau ambil peluang. Kita ada peluang tuan-tuan untuk zikir, tak ambil peluang. Kita ada peluang untuk apa? Fasallu fil lain wan nasi niyam. Bangun waktu malam, solat, orang lain tidur. Ingat tak? Tadkhulu jannata bisalam. Kita akan masuk syurga dengan jasra. Tapi malaikat datang, bagilah anak aku yang bongsu kahwin dulu. Tak ada tunggu punya. Malaikat jangan ambil, aku tak sihat. Bagilah aku sihat sikit. Lepas tu nak ambil. Tak ada. Bang, sementara masih hidup,
ini peluang untuk kita cari apa saja untuk kita tambah ilmu buat ibadat. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah yang bahagia Ustaz. Allah. Satu sentuhan dalam naluri kita tentang kisah bagaimana berlaku di celah-celah kehidupan kita untuk menghargai peluang yang masih ada. Mohon tuan-tuan yang ada depan saya ni kalau injak sikit main depan tu tengok kawan-kawan kita berkat duduk di luar. Pasal hujan basah. Main injak sikit. Masuk tuan-tuan. Masuk yang boleh masuk yang injak. Iksok suwaya. Arab ke apa tu? Iksok suwaya. Kesok masuk sikit lagi. Iksok suwaya. Ngesok. Kesian sahabat-sahabat kita pakai duduk berdiri di luar. Main duduk rapat ni tak apa. Okey. Jangan duduk pegang lutut Datuk Kazim. Saya pegang lutut Datuk Kazim lah. Dia rapat sangat, dia boleh pegang lutut. Dia. Terima kasih. Kalau yang sebelah Muslim. Wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Isa, terima kasih Ustaz Abdullah Khairi, terima kasih pada Ustaz Usam, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi Ustaz lah dia sebut nak bagi kahwin anak dia dengan anak saya. Saya tanya anak saya, kenapa tak nak? Ustaz lah garang dia menjerit. Tak paksa pengsan pula kata dia. Ada juga. Okey, takut anak saya. Tapi Ustaz Allah tak tahu, saya tak takut. Yang dah faham, tak faham sudah tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Muharram termasuk di dalam 4 bulan yang suci. 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan jauh sikit. Nama dia Rejab, jauh sikit. 3 bulan ini berturut-turut, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Dipanggil sebagai bulan yang haram. Haram ni tuan-tuan bukannya berdosa, bulan yang dimuliakan. Sekarang kita nak masuk bulan Muharram. Sebut betul-betul. Jangan sebut Muharram pula. Muharram sungguh. Ni parah ni. Muharram yang dimuliakan. Beberapa keistimewaan dalam bulan Muharram. Kalau kita sebut Ramadan, bulan puasa. Puasa apakah yang terbaik selepas bulan Ramadan? Puasa pada bulan Muharram. Nombor yang terbaik itu selepas bulan Ramadan, puasa sunat yang terbaik apa? Bulan Muharram yang akan sampai. Kalau ditanya kepada kita, sembahyang apakah yang terbaik selepas sembahyang fardu? Salatul Lail. Tadi Ustaz Allah sebut, sembahyang malam, menghidupkan malam. Saya nak ajak pada tuan-tuan untuk masa yang suntuk. Duk kali apa lagi? Semalam saya ceramah di Bayar Lepas, ada orang tanya, Ustaz ni nak buat apa ni? Saya tanya nak buat apa? Perang Israel pun semua ni. Dajjal nak keluar ni. Nak kiamat ni Ustaz. Nak buat apa ni? Saya kata nikah. Hak anak belum nikah cepat. Dajjal mai tak ada nikah. Nak buat apa? Sekarang ni semua bergerak dengan pantas. Tak payah tunggu Dajjal, tak payah tunggu Imam Mahdi, tak payah apa pun. Anytime boleh sampai. Tadi Ustaz Allah sebut apa dia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Duk tunggu Dajjal tak sampai, tunggu Imam Mahdi tak sampai. Mati sampai dulu, kenapa tak buat persiapan untuk mati ini? Duk tunggu. Apa yang kami kena buat Ustaz? Al-Kahfi 110. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nombor 1 Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi 110. Siapa-siapa yang yakin bahawa dia akan jumpa dengan Allah Tuhan dia, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Dan jangan mensyirikkan Allah di dalam ibadat akan sesuatu benda pun. Ini dia orang yang yakin nak mati. Saya pergi ceramah di Jeddah. Ada satu orang suami isteri, dia kata, Ustaz, kami orang Johor. Tunduk kepada nafsu. Kalah kepada nafsu. Sebab itu ibadat ini nafsu tak suka.
Semayang nafsu tak suka, puasa nafsu tak suka, baca Quran nafsu tak suka. Bagaimana nak mengalahkan nafsu? Ini yang kena kita buat. Macam mana nak bagi seronok semayang tu? Kak Som semayang seorang tak seronok. Semayanglah jemaah. Sebab tu bila jemaah dia menyeronokkan. Semayang dengan suami Kak Som. Laki pun tak ada. Allah bujang ramai ni Kak Som. Angkat tangan je. Bila kita rasa berjamaah, kita akan jadi seronok. Pahala berlipat kali ganda. Bagaimana nak menjadikan baca Quran tadi jadi seronok? Bila kamu faham makna dia. Bila kita baca Quran, ya Allah seronoknya. Sebab tu dia boleh tengok Quran di JPJ, duk tunggu nombor giliran. Dia boleh baca Quran dalam kereta, suami bawa dia baca Quran. Pasal apa? Pasal dia faham. Kak Som umur apa Kak Som? 70. Ustaz 53 dia. 57. Muda ke? Kak Som 70 muda, Ustaz pun 57 muda, Abang Bidin 60 pun muda. Muda Ustaz, beruban penuh dah Ustaz. Muda nak dibandingkan dengan Quran. Quran dah 1000 tahun lebih diturunkan. Maknanya Quran lagi tua, Quran lagi lama, Quran lama dah turun. Kalau makcik nak selamat, kalau abang nak selamat, kenapa tak ikut yang lama? Nama dia Quran. Saya hidup susah Ustaz. Banyak salah Ustaz. Quran ada jawapan untuk menjadikan hidup awak senang. Tapi pasal tak baca Quran, tak baca Quran. Tak tahu saya, ada lelaki pun menyemak saya, ada anak pun serabut perut Ustaz. Ada jiran lagi penin Ustaz. Lah, jiran tu kan bagus, duk angkat ayak semua, duk angkat kain semua. Mana nak cari jiran macam tu Kak Nak, oi awak tak apa-apa. Dia madu saya. Astagfirullahalazim. Ingat ke dia baik-baik rupanya dia ngurat lagi kita Ustaz. Menyondoi sungguh. Pak siapa yang hidup kita ni jadi susah? Pak saya tak ikut Quran. Resepi nak jadi senang ada dalam Quran. Fa amman wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil. Itulah dia. Maka siapa di kalangan kamu yang banyak bersedekah, yang banyak memberi, dan dia adalah orang yang bertakwa dan dia percaya kepada kebenaran, maka Allah akan mudahkan dia untuk menjadi senang. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sambung ayat dia. Belajar tahfiz. Wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil maka barang siapa yang kedekut, barang siapa yang merasakan diri dia istighna, dia paling hebat sekali, mendustakan pula kebenaran, memang jalan susah terbentang untuk dia. Kalau kita faham nak jadi orang yang hebat, hanya perlu apa? Aqta. Apa dia aqta? Memberi. Memberi apa Ustaz? Memberi dalam jumlah yang banyak. Inna a'taina. Sesungguhnya kami memberi banyak pada kamu nikmat. Aqta. Satu lagi perkataan nama dia atta. Atta bagi juga. Aqta ni apa? Oi tuan-tuan, dia bagi sungguh. Siapa yang bagi sungguh? Aqta. Dia ada dua tu. Atta satu, aqta satu. Perkataan aqta Allah gunakan dalam inna a'taina. Allah bagi banyak kat kita. Kita pun bagi balik pada jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah daripada penghambaan dengan sekati emas. Itu nama dia aqta. Kak Som, sekati emas zaman sekarang berapa ringgit Kak Som? Boleh beli banglo Kak Som? Kita bagi RM1 surau Ustaz Musam ni merasa banyak dah. RM1 tu pun koyak dua pikat dengan gam lah. Tiba-tiba Ustaz saya bagi sedekah banyak tak senang pun Ustaz. Sebab hang baru bagi atta, hang tak aqta. Oh, sekarang bukan masa nak relax-relax. Sekarang aku nak cari syurga. Senang di dunia, senang di akhirat. Itu nama dia aqta. Hari ni kita cari dana untuk tolong sekolah Ustaz Usam ni. Bocor sana, bocor ni entah ni.
Saya keluar tadi balik sepa. Penin. Pergi cari minyak tak? Bau minyak angin pula. Kena hujan bocor tu. Tolong dia. Pergi tukar atap ke apa mana hak bocor pi, plaster balik ke apa ke. Nama dia Atta. Ustaz Amin, mana dia Atta? Hilang dah Ustaz Amin ni. Ni jam saya ni nama apa? Rolex. Oi. Tengok tu betul. Ustaz mata tak nampak dah. Swiss. Ustaz nama apa tak jam tak? Lagi tak nampak. Orang muda tak nampak. Jadi tuan-tuan, jam ni saya punya. Jadi saya buka, siapa yang beli jam saya ni, kita masuk kepada ni pembaikan surau sekolah ustaz-ustaz ni. Cuba tengok jam nama apa tak? Saya bodoh tak nampak saya. Dua-dua tak nampak. Swiss Army. Swiss Army. Oh, Swiss Army. Oh, askar lah kan. Betul Ustaz. Saya pun tak ingat jam saya apa. Nah. Tak tahu, saya pun tak tahu Ustaz. Jangan murah sangat. Kita buka harga. Janganlah beli RM50, sialah. Ibu kod. Ini bukan petaling strip punya tuan. Ini bukan petaling punya, ini bukan siamnya, ini bukan punya ni original punya tuan ni. Okey? Nah, Ustaz. Ambil gambar dulu Ustaz, dia pun tak percaya Ustaz kasih pula. Mana kamera? Kan Ustaz? Jadi kalau orang perempuan nak beli pun tak apa. Nah, boleh rumah. Ni. Saya bulan frame Ustaz Kazim punya jam. Okey. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. A'ta maknanya apa? Bagi. Bagi. Dia bagi sungguh. Yang kedua, wattaqa, dia buat. Quran bagi tahu pada kita macam mana nak jadi senang dalam hidup. Beri, bertakwa, percaya pada kebaikan. Percaya pada kebaikan. Bila kita main mengaji, kita percaya sungguh. Bila kita main semayang, kita percaya sungguh. Nabi kata, siapa semayang jemaah, sekian dapat. Siapa baca Quran, sekian pahala dapat. Percaya sungguh. Maka Allah Ta'ala kata, kami bagi dia senang dalam hidup. Tapi siapa yang kedekut, siapa yang jadi kaya, sombong, belagak pula, dia rasa istighna, dia tak perlukan Allah, dia tak perlukan manusia. Tak percaya pula pada kebaikan, kata Allah, dimudahkan urusan dia untuk jadi susah. Quran punya cantik lah tuan-tuan. Ustaz, ya, tadi Ustaz sebut tentang umrah. Kita bila pergi umrah, kita melawat masyair. Bila pergi umrah, kita akan melawat tempat melontah. Bila kita buat haji, kita melontah. Jamrah. Ada satu jamrah nama dia Kubra. Yang paling besar. Satu nama dia Kubra, nama lain dia Aqabah. Satu nama dia Kubra. Tapi satu lagi nama dia Aqabah. Aqabah ni apa? Aqabah ni tuan-tuan, tengok gunung Everest. Saya orang Indonesia. Kalau anda agak ilmu lidah ada. Enggak sampai Everest. Panjang Everest dia. Everest makna dia puncak paling tinggi. Kinabalu puncak paling tinggi. Kubah puncak paling tinggi. Puncak yang paling tinggi nama dia apa? Aqabah. Ada amalan yang puncak paling tinggi? Ada. Kita dah tak ada banyak masa tuan-tuan. Sekarang aku nak buat amalan puncak paling tinggi sekali. Allah katakan falyamal amalan salihah, kita kena pilih apakah puncak pahala yang paling besar sekali. Allah Taala sebut dalam Quran falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Balik buka Quran. Berapa ramai di kalangan kamu falaqata hamal aqabah yang tak sanggup nak buat pahala aqabah. Apa yang kamu tahu tentang aqabah? Memerdekakan hamba, memberi makan kepada orang yang lapar, menjaga anak yatim yang hampir kerabat dengan dia, menyediakan orang kepada rumah, penginapan, tempat tinggal kepada orang yang duduk di atas tanah, tak ada rumah dia. Kemudian dia beriman kepada Allah, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dia mengajak orang untuk jadi sabar dan mengajak orang untuk berkasih sayang. 5 ini dipanggil sebagai aqabah. Bang, umur kita makin singkat bang.
Carilah satu pahala yang kata Allah buat benda ini, kamu akan jadi hampir dengan Allah. Ulaika ashabul maimanah. Orang yang buat benda ni di hari kiamat, dia jadi orang belah kanan dengan Tuhan. Dia jadi orang kanan, dia jadi ashabul yamin. Tak ada masalah tuan-tuan, kita bersyukur kita masih hidup. Mak tak ada, abang tak ada, kak dah pi dah, jiran pun tak ada dah. Tapi Allah bagi peluang pada kita. Cari. Apa dia Ustaz? Fakku raqabah. Merdekakan hamba. Mana ada hamba Ustaz? Dalam surau ni mana ada hamba Ustaz? Hamba berlaku kerana tawanan. Hamba berlaku kerana hutang. Cari ada orang hutang ni. Ustaz Ustam tu hutang, nak bayar gaji. Nak buat sekolah ni hutang, bayar hutang. Fakku raqabah. Bayar hutang. Tolong, mat, hang tak semayang di surau, mat, tak semayang di masjid, mat. Semayang apa? Aku malu. Aku dah hutang. Lagi aku pergi masjid, mereka minta malu. Tak ada mereka pun tak main masjid, hamai lah semayang. Mereka dia tak main pula, dia untuk imam. Aku hutang untuk imam. Habis-habis salam, Assalamualaikum. Ha, bila nak bayar hutang? Hak imam pula, Ustaz Abdullah Khairi, satu masjid dengar hutang ni. Dia kata, itulah yang menghalang aku main semayang. Aku nak main tapi aku terhalang. Fakku raqabah. Berapa ringgit yang hutang dia? 1,000. Nah. Pergi bayar. Amalan dipanggil aqabah. Siapa sanggup? Yang kedua, bagi makan pada orang lapar. Sangat lapar nu di Palestin. Ni dalam kampung kita ni berapa ramai hak lapar. Berapa ramai sanggup? Yang kita tanya, tak ada makan. Asal main ceramah, tak ada makan. Tak ada. Ada. Apa tu tak. Kenapa kita tak ajar diri kita, kita yang bawa? Sampai bila duk harap? Apa tak ada pula. Aduh, apa ni pun. Dia panggil Ustaz lah makan tak ada apa. Bang, kalau malam ni semua kita bawa, ada 500 orang datang, Kak Som bawa nasi lemak, Kak Nak bawa mi goreng, Haji Dolah bawanya nasi ayam, Haji Mat bawa yang chicken mandi, agak-agak macam mana? Tak dengar ceramah kita, pakai makan semua. Oh, seronoknya hidup berkasih sayang. Sampai bila nak jadi kedekut? Bawa teh tarik satu jak, bawa mai satu cerek, bawa mari teh kosong. Pakai makan semua. Haji Mat, siang kosong. Bila balik berat Ustaz. Bila main goyang, bila balik begini, hoi, balik macam ni. Tak apa, kerja dia tapau, tak apa. Yang ketiga, siapa dia? Yatiman za maqrabah. Orang yang bela anak yatim. Kalau kita ada anak yatim, anak adik, anak abang, anak kakak, kita tak hantar sekolah Ustaz Usam. Hantar siapa? Kalau saya ambil balik, Ustaz, anak menakan saya tu saya nak ambil balik. Ustaz tak payah belah. Awak, dia anak saudara saya Ustaz. Dia anak adik saya. Allah kata, aqabah yang paling besar ialah bela anak yatim daripada kaum kerabat kamu. Hari ini bila ada anak yatim, hantar rumah orang. Ada adik je, hantar rumah orang. Ada aja anak yatim, hantar rumah orang. Tak kena tu. Tak kena lah. Main rumah saya, dia kata, Ustaz, jiran saya mati Ustaz. Anak 5 kici Ustaz. Kemudian, boleh tak Ustaz belah? Kisian Ustaz, kici Ustaz. Boleh. Nanti hantar kat saya, panggil mak dia, si borang semua. Mak semua. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil Ustaz. Elok. Ini nama dia pelaburan yang bijak. Family planning nama dia Ustaz ni. Tuan-tuan, ubahlah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Cepat-cepatlah kamu minta ampun daripada Allah. Cepat-cepatlah kamu tobat. Cepat-cepatlah kamu buat ibadat. Pahala depan mata tu. Ustaz, tadi Ustaz sebut tentang anak, bela mak, apa semua. Saya Alhamdulillah Ustaz, anak saya
Bukan nak kata lah ustaz, baiklah, puas hati lah. Dia kerja apa? Cikgu. Nombor 2, engineer. Nombor 3 buat Grab lah apa semua, bagus lah. Setakat ni alhamdulillah lah, tak tinggal lah apa semua. Makcik sihat, alhamdulillah lah sihat. Tunggu makcik sakit. Nak tahu anak baik tak baik bukan waktu sihat kat som. Bang, nak tahu anak kita baik tak baik bukan sekarang bang. Oi, sihat gila kita ni, kencing manis pun tak ada. Memanglah anak boleh balik, memanglah anak saya mak baik kata tak bagi lagi. Mak ngah sakit, tukar lampin. Jatuh bilik ayam, lumpuh pula dah. Duk pakai lampin orang tua. Agak-agak siapa nak tukar? Kak Long. Kak Long lah pula takkan cek je. Hantar dah Kak Long dengan Abang Long kerja kami, Along. Hang duk suruh tukar lampin. Pasal apa? Hai, dulu boleh balik, sekarang pasal sakit. Sebab tu tuan-tuan, try tengok. Allah Ta'ala dia bagi ujian pada kita sebab dia nak test. Sebab tu kalau sekarang kita sedang diuji, alhamdulillah. Jangan marah pada Allah, jangan takut pada Allah, jangan benci pada Allah. Allah nak hapuskan dosa kita. Kadang-kadang bila kita sakit kita marah dengan Tuhan dah. Tapi jangan minta sakit. Ya Allah, nak kencing manis, jangan. Pergi duk tunggu tu jalan besar tu. Buat apa Din? Tunggu lori. Tu bodoh nama dia tuan. Allah Ta'ala bagi pada kita keadaan apa sekarang ni pun semua nak dapat pahala. Jangan lepaskan peluang ini. Jangan lepas peluang. Jadi kenapa Ustaz yang manusia duk ralik dengan benda-benda lara ni Ustaz? Jawapan dia tak rasa dia berdosa. Dia tak rasa dia ada dosa. Dia kata ke orang dia tak berdosa. Dia fitnah dia tak dosa. Dia hasad dia rasa tak dosa. Dia makan harta anak yatim dia rasa tak dosa. Dan dia rasa dia ada sempat lagi masa untuk buat baik, untuk tobat. Lah muda lagi, enjoy tu. Sedangkan tadi Ustaz Allah sebut anytime boleh datang. Anytime. Saya jumpa dengan satu artis perempuan. Pakai purdah. Pakai purdah. Saya jadi host. Sekarang pun saya jadi host juga setiap hari Isnin sampai Jumaat. Rancangan kurma dan kopi. Sembang ikat tepi. Setiap hari di Astro Oasis jam 7 petang. Orang tanya saya, Ustaz, awak maghrib, orang nak sembahyang maghrib, Ustaz buat cara langsung pula. Hang sembahyanglah maghrib, kami target untuk Sabah, Sarawak, Brunei. Depa 6.30 dah masuk maghrib dah. Saya kalau bulan Ramadan, pergi Sabah tuan, 6.30 buka puasa lah tuan. Sekali yang para rakam tengoklah. Tuan-tuan, satu artis saya panggil, dia pakai purdah. Laki yang perempuan Ustaz. Astaghfirullahalazim. Awaknya bengong dengan ni perempuan lah. Dia pelakon filem, dia pelakon drama, lawa, cantik, tiba-tiba hilang. Tak ada, habis pelakon stop. Jadi kita panggil dia nyimpang. Kenapa tiba-tiba berhenti daripada berlakon, hilang daripada radar layar filem? Ustaz boleh tak jangan sebut? Oh sudah. Saya dah tobat Ustaz, saya tak nak sebut lagi. Saya takut pada Allah. Oh sudah. Saya nak tanya apa ni? Dia sekarang duduk di kampung, bela ayam, bela itik tuan-tuan ni. Buang tanam sayur dengan suami dia. Aku nak tanya apa? Sekarang telur ayam apa? Sen sebiji. Dah tak tahu, dia kata jangan tanya apa. Oh tobat sungguh tuan-tuan. Oi, sanggup berhenti tu. Orang cantik, segak, berhenti tuan-tuan, dia tanam sayur. Pasal apa? Tobat. Jadi tuan-tuan, ada orang yang jadi ralik sekarang ni, dia rasa tak apa. Orang lain mati lu, kita ada masa lagi. Artis banyak berubah jadi ustaz. Artis banyak berubah jadi ustazah. Artis banyak berubah jadi ustaz. Yang terbaliknya, ustaz berubah jadi artis. Astagfirullah, ni parah ni. Allah. Ustaz pun nak glamour kat ustaz, ni masalah. Ni tanda-tanda kiamat ni tuan. Tuan-tuan, hak mai malam ni ustaz semua baik.
Datang ulang balik, yang datang malam ni semua baik. Bagus. Saya tak payah ceramah pun tak apa dah. Tuan-tuan ahli surau, tuan-tuan ahli masjid, tuan-tuan ahli majlis ilmu. Tapi ramai tak yang di luar sana? Di luar sana ramai tak yang tak sembahyang? Di luar sana ramai tak yang tak ingat Tuhan, tak ingat apa? Kalau saya tak join dengan mereka, kita boleh cakap lah, kita baik-baik tuan. Ni kena jumpa kepala Samsing. Siapa nak cakap tuan? Bila saya buat satu filem tu, tujuan saya apa? Supaya bila mereka masuk dalam panggung wayang, mereka dengar ayat Quran. Bila masuk dalam pawagam, mereka dengar hadis Nabi. Sampai ada satu bas datang tengok filem saya tu, orang Cina. Cina satu bas sewa. Dia tanya, Latok, itu orang dia kasih you sakit lah. Taklah lah, Allah uji saya. Tapi itu orang dia kasih you sakit lah. Lebih kurang macam tu lah. You give, I am forgive lah. Forgive, you very forgiveness ya. Sebab Tuhan Allah suruh kita maafkan orang. Kita bagi maaf lah, Tuhan suruh bagi maaf. Tapi you sakit. Memanglah sakit, tapi Allah suruh kita bagi maafkan. Wah, itu macam apa? Ya, Islam memaafkan orang, wal'afina anin nas. Okeylah, terima kasih Latok. Bayangkan tuan-tuan, orang Cina tengok. Saya pergi buat pasport nak pergi umrah tuan. Immigration India duk gelak sengih. Pasal apa makcik ni? Gambar tak betul ke dapat? You pelakon kan? Saya kata yalah. You tengok filem saya ke? Tak, saya tengok Netflix. Oh, Netflix. Bagus lah cerita tu. Saya ulang-ulang tengok dengan anak-anak. Bagus. Tuan-tuan, ceramah kita, mereka tak main. Ni Ustaz Hairi Abdullah Khairi jekah ni. Lagi dia tak main tuan. Sebab tu, buat kerja. Saya pulung sungguh. Saya katakan isteri saya, abang, mama dah pencen. Jom kita pencen sekali. Mama dah pencen 2 tahun dah. Jom kita pencen sekali, kita jalan-jalan, buat kebun, duduk di sungai, buat kebun. Saya kata, mama, ayah ni kalau boleh, nak mati jalan dakwah mai. Target tengah ceramah tak kira dengan siapa pun. Masa dah tak main dah. Kerja dakwah, minta sihat ya. Minta sihat. Supaya kita hijrah nanti masuk ke alam lain, pergi kita dalam keadaan fal ya'mal amalan salihah, dan tolong jangan perasan baik. Selalu tobat. Tobat. Oh Tuhanku yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pemurah, andainya malam yang begini memberi pengertian untukku mencari hidayah-Mu, maka ku tadakan setulus pengampunan dan pengharapan untuk aku menebus dosa semalam, cukup setakat ini. Dalam surau Ustaz. Kalau bukan dalam surau saya perhabis Ustaz. Aku merasa terasing, terhukum dalam sengsara, balasan dari kehancuran yang aku ciptakan. Dan kini aku mengerti antara dosa pahala yang mana lebih utama dalam meniti kehidupan dan hari kematian. Dah. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk. Satu keistimewaan yang ada kat Datuk, dia nyanyi suara sedap. Saya tak lebih. Ustaz Khairi suara sedap. Suara sedap. Tapi saya tak boleh menyanyi, saya tak lebih. Terima kasih banyak Datuk. Sentuhan yang sebenarnya memberikan satu pengertian yang sangat besar dalam hati kita semua. Dan insting kita mengatakan bahawa sebenarnya kita nak jadi orang luar biasa dalam hidup, tak menjadi orang biasa-biasa.
Macam apa Datuk sebut tadi, di antara memberi dengan menganugerah tu dia tak sama. Apa ni tu artinya, tu artinya menganugerahi. Memberi bagi biasa aja, menganugerahi itu benda besar, satu penganugerahan. Ya. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh, pada setiap yang kamu nafkahkan Allah Taala akan ganti. So nak ganti dengan apa? Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita lancarkan tabung untuk pembangunan surau fasa kedua ni, dan juga untuk tabung pendidikan yang akan dilaksanakan oleh adik-adik kita yang mereka akan berjalan, dan sambil-sambil itu kita teruskan berforum lah. Dan ada QR code ada kah? QR code akan jalan sekali. Tapi yang jam apa Datuk tadi tu, mana kalau siapa yang beli dia ambil kah? Allah. Siapa yang beli boleh ambil. Boleh ambil ya? Jam murah. Ya. Tapi jam ni saya ambil di Singapura, dari Singapura. Tapi ambil di sana. Allah. Jam ni tak ada nombor. Ha? Tak ada nombor. Tak ada nombor. Ada. Nombor 12 dengan nombor 6 je. Jalan dia bukan jam tu mahal Ustaz. Sebab saya pakai kan. Oh, tapi saya harapkan orang perempuan lah beli ya. Khususkan senang ni dapat. Lepas tu bagi suami pakai. Allah. InsyaAllah. Tak tahu lah tu value waktu Datuk beli tu berapa harga? Saya tak ingat Ustaz. Tak ingat dah. Tapi janganlah. Kalau letak harga ni masuk tak? Starting 2,500. Starting. Jadi bid lah. Siapa yang dapat paling mahal kan? Dia ambil bawa balik lah jam ni. Tapi perempuan kalau pakai jam sak ni pun okey orang perempuan kan. Tapi orang lelaki siapa yang ada di sini, salah nak beli kan? Dah tengok nampak dengan penuh keterujaan tu. Okey. Ada satu jam Rolex, tak silap saya, satu orang perempuan tinggal dalam tandas Masjid Zahir, harga 23,000. Dia daripada gurun dia sampai dia patah balik. Mai cari. Jam warna kelabu sikit, Rolex kelabu kecil je. Jam isteri dia dalam tandas apa ni perempuan. Saya bubuh dalam envelope simpan, lepas tu saya nak keluar balik dia sampai. Bagilah kat dia. Dia kata terima kasih Tok Imam, terima kasih. Okay. Masuk dalam kereta dia. Kalau ya puang sedekah 50 kat masjid. Ataupun tak puang sedekah kat masjid, sedekah kat kawan tu simpan ni kan. Dia teruja sangat kot, bila lupa sedekah kat orang. Tak apalah tuan-tuan, itu pengalaman kita. Dan jam ini siapa yang sanggup untuk beli dengan harga berapa, bid lah, siapa yang paling tinggi ambil. Silakan. Lepas tu Ustaz lah. Dia nak bagi apa? Kita Datuk jam, saya tak berani jam saya. Cincin saya ni, saya pakai hampir 10 tahun dah. Batu hijau. Tu kalau gosok keluar jin tak? Mana tahu ada jin. Allah. Saya pakai 10 tahun dah. Saya beli dengan harga RM450. Siapa sanggup 500? Siapa sanggup 500? Tak apa, banyak kemudian tak apa. Sanggup dulu. 500. Angkat tangan tu. Okay. Sebab ada orang nak bid kemudian tu harga lagi tinggi. Siapa sanggup 500? 500. Abang nama apa? RM500. Apa? Abang nama apa? Huzaifah 500. Saya naik 600. Siapa sanggup 600? Siapa berani 600? Siapa sanggup 600? Betul ke? 600 sanggup? Kita naik 700. Ingatkan siapa sanggup 700? Ingat naik 600 satu ringgit. Tak, 700. 700. Cincin Ustaz Allah Khairi siapa sanggup 700? Haji Harun. 10 tahun saya pakai. 5 waktu tak pernah miss. Bangun malam 57 lah dia bersama dengan aku. Tapi malam ni saya nak bagi tuan-tuan dengan harga 1,000. Siapa sanggup 1,000? 1,000. 1,000 kan? Last. Tak apa, siapa yang berani lagi bid kemudian. Bid kemudian. Cantik tuan-tuan, cantik. 1,000. RM1,000.
untuk sekolah ni. Siapa sanggup? 1,000 kah? Ustaz lah nak Monty cakap berapa? Monty, lepas tu bagi Pak Khairul Setia. Kah? Lagi siapa dia yang paling tinggi? Siapa sanggup 1,000? Oh, semua tengok bawah. Betul ke? Siapa sanggup 1,000? Cincin ni 10 tahun bersama dengan saya. Setiap waktu bersama dengan saya. Tapi malam ni nak bagi Cincin peneman. 1,000 tu Cincin kita peneman ni, cincin peneman. Cincin saya bagi tuan-tuan. Kah? Okey, Oh, abang. okey. Abang nama apa? Abang mah? Aziz. Bagi apa? Monty cakap tu ya? Dekat tu. 1,000. Takbir sikit. Takbir. Allah, takbir, Allahu Akbar. Saya sarungkan cincin ni, abang jangan bawa balik. Duit bagi dulu lagi. Bagi abang bagi dekat ni. Bagi Khairul Setia kita. Ambil gambar lu. Nanti tuan-tuan. Siapa-siapa ambil gambar? Okey, ada. 10 tahun dulu 450 rial. Jari muat nak. Saya tahu muat saya sama. Semua Saya yang sarung. Aku terima nikahnya. Ajai. Pelik nampak. Jari. Oh, ngam. Oi, ngam-ngam. Cantik. Ni. Terima kasih. Ambil gambar lu, gambar. Ambil gambar. Tunjuk cincin. Okey. Cincin hijau, batu hijau. La ilaha illallah comelnya. Comel. Alhamdulillah. Allah. 1,000 tu saya sedekahkan untuk sekolah ni insya-Allah. Sesuai cincin tu dengan Tuan Ji. Sesuai. Manis tengok. Saya pergi balik rumah dia rendam dalam gelas tu. Buat ayak. Buat minum. Ustaz Allah, kita tutup dengan Imam Mutiara. Tu gendang tak belakang? Ada boleh. 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 Ambil Ustaz Amin. Bagi Ustaz Allah kumpang tu. Kita tutup lewat Dah, okey. Esok pagi Ustaz pukul 9 saya dekat Sungkai Ustaz. Sungkai. Lepas tu nak pergi Temerloh Ustaz. Pula dah. Okey. Mic tak pergi ke dia? Dah. Alright. Dalam surau ni. Okey. Iman Mutiara. Dalam surau okey. Boleh ke? Jangan habaq kau orang lain nak beritahu sudah. Tadi Ni dia antara tadi dia pun boleh. Ada. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Dah, lebih-lebih lah pula. Dah Ustaz, habis lah. Pukul 10 Ustaz. Jom. Terima kasih Ustaz lah. Terima kasih semua. Terima kasih pada semua yang berwakaf. Terima kasih yang tolong Ustaz. Terima kasih pada yang beli Ustaz Abdullah cincin dan apa nama tadi, jam saya kalau tuan-tuan boleh beli. Dan saya secara peribadi memberikan sumbangan untuk sekolah Ustaz Usam ni sebanyak RM5,000 untuk dia repair bangunan kita, bangunan surau kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk Kazim
bukan hanya memberikan kepada kita halwa yang berkaitan dengan Ma'al Hijrah, sambutan Hijrah 1447, tapi juga sebuah lagu yang sangat menarik. InsyaAllah lagu tu akan jadi viral daripada seorang artis. Artis. Saya duk sign, kita duk sign di radio tu je, dia tulis artis tidak berjadual. Rupanya artis kita ni. Maksud saya lah. Terima kasih juga kepada yang bahagia Ustaz Abdullah Khairi Haji Harun yang sudi untuk bersama-sama, dan terima kasih banyak kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Usam, Datuk Haji Datuk Syekh Badaruddin yang telah berjaya melaksanakan program Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, dan sebenarnya Datuk nak bergerak lagi untuk program ceramah Ma'al Hijrah ni. Jadi kita berhenti awal. Pada saya tak puas hati, saya tahu tuan-tuan perempuan memang tak puas dengan persembahan program pada malam ini, tapi walau apapun itulah yang terbaik yang dapat kami berikan, insyaAllah. Ampun maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, terlanjur kata. Wallahu a'lam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Isa Abdul Rahman dan seluruh ahli panel forum pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan. Yang pertamanya, tuan-tuan yang tak sempat masukkan sumbangan ke dalam tabung yang telah diedarkan, ada flyers yang telah diedarkan kepada tuan-tuan, ada QR di situ, ada QR untuk tabung pembangunan pembaikan surau kita ini. Yang keduanya, di sebelah belakang tu ada tabung untuk pendidikan dan juga kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Jadi mungkin kalau tuan-tuan tak sempat menyumbang malam ni, boleh gunakan QR yang disediakan. Yang keduanya, tuan-tuan dan perempuan sekalian, di sebelah luar sana kita ada kaunter daripada Family Travel yang nak menunaikan umrah bersama dengan Ustaz Usam. Boleh untuk Disember ini, insya-Allah. Jadi boleh terus dapatkan maklumat di kaunter yang ada di sebelah luar, di belakang surau kita. Dan yang ketiganya, saya mohonlah kepada tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita beredar meninggalkan surau ini, bolehlah memberikan sokongan kepada peniaga-peniaga kita yang berada di luar. Tadi ada yang diuji dengan bumbung, kemah terbang dan sebagainya. Jadi kalau sebelum kita nak balik tu, pakat-pakatlah memberikan sokongan dengan membelilah apa yang dah disediakan oleh pihak peniaga kita, insya-Allah. Jadi kalau tabung yang dah selesai tu boleh serah di depan ya, yang mana dah diedarkan tadi, tabung tu tolong sampaikan balik ke belah depan, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita teruskan dengan solat Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.